Assalamualaikum. So, saya nak ambil masa sikit boleh tak? Saya nak cerita tentang apa itu Aurora Sihat Bergaya setiap hari melalui teknologi Kodenshi dari Jepun. So, kita nak kongsi sikit. Okey. Pertamanya dalam bahan ni kita akan explain tentang tingkatkan kesejahteraan anda dari dalam. Kita nak tanyalah, kenapa kita kerap rasa sakit-sakit seluruh badan? Contoh saya nak kongsikan, siapa sini yang ada 6 ataupun 7 gejala diri pada diri dia? Yang pertama, kerap rasa sejuk kat bahagian tangan dan juga kaki. Kita pegang tu orang akan rasa, kenapa tangan kau sejuk? Kenapa kaki kau sejuk? Satu. Yang kedua, biasanya jarang lah kalau tangan kaki kita sejuk ni kita tak rasa kebas. Kan, kebas kan, kita panggil semut-semut. Yang ketiga, ada tanda bengkak pada kaki kita ataupun buku lali kita. Kita akan perasan kenapa macam bengkak kan. Yang keempat, kita sentiasa rasa letih je setiap hari. Bangun pagi letih, petang letih, malam letih, tak berkesudahan. Yang kelima, kalau ada luka pula lambat sembuh. Yang keenam, kita punya otot kan, kita rasa macam sentiasa kita akan sentiasa rasa macam tu juga kan. Dan yang paling kerap orang mula rasa adalah otak kita ni rasa macam lagging ni, macam bila nak respon tu macam lambat je. So biasanya gejala ni berpunca daripada apa? Yang pertama, kita dah kurang bersenam. Kemudian bila kesan kita kurang bersenam, berat badan kita mula naik, mungkin obes kan. Yang ketiga, mungkin kita merokok ataupun kita perokok pasif. Kita tak merokok, tapi persekitaran kita hidup dengan orang yang isap rokok. Yang keempat, diet tak seimbang. Diet tak seimbang ni makannya tak menentu dan menunya tak ketahuan. Dan yang kelima, stres berpanjangan. Stres tempat kerja, stres kat rumah, stres atas jalan raya, jam kan. Dan yang keenam, yang ni memang semua orang tak boleh nafikan, iaitu proses penuaan apabila metabolism dalam badan kita semakin merendah. Sebab itu ada benda yang kita nak suggestkan untuk bantu kesihatan kita, iaitu melalui Aurora series ataupun kita panggil Aurora dengan teknologi fiber Kodenshi dari Jepun. Okey. Siapa yang baru first time dengar, Aurora ni adalah pakaian yang dijahit ataupun ditenun menggunakan berbenang yang bersamanya ada fiber Kodenshi dan juga FIR, Far Infrared. Yang BE keluarkan ni adalah produk dari Jepun, tapi sebenarnya dah dipatenkan lebih daripada 10 buah negara, termasuklah US, Portugal, Itali, Perancis, UK, Belanda, Jerman, Jepun dan juga Taiwan. So yang penting, macam mana pakaian boleh membantu untuk meningkatkan kesihatan kita? Kita nak kena fahamkan. Ini adalah sampel scarf. Biasa saya bawa pen, saya tunjuk scarf je. So ni adalah pakaian fiber Kodenshi yang ada FIR. Macam mana dia berfungsi? Macam ni. Bila kita pakai, katalah saya pakai kan, ini scarf kan. So bila Aurora ini bersentuh dengan kita punya kulit, maka badan kita akan ada haba. So haba dari badan kita tu akan dipancarkan kepada ini, fiber Kodenshi ni, dan dia pula akan pantulkan balik FIR kepada badan kita. So itulah rotate yang akan berlaku selagi mana dia ada pada tubuh badan kita. So bila kita buka, tak adalah. So bayangkan fiber Kodenshi ini dia hanya akan berinteraksi dengan suhu badan kita. Tapi kalau orang tanya, tak nampak pun, memang tak nampak. Sebab apa? Dia adalah zarah seramik ultra halus. Diameter dia 0.3 mikron. Memang sangat halus. So kalau siapa yang nak tengok, memang kena tengok menggunakan alat yang khusus. So daripada haba tadi itulah, selagi mana dia bersentuh dengan kulit kita, dia akan rotate dan dia boleh pancarkan sedalam 4 cm. 4 cm
banyak tu. So itulah yang akan membantu untuk melancarkan aliran darah. So apa manfaat yang kita akan dapat kalau kita pakai fiber coordination ni? Yang pertama, akan memperbaiki peredaran darah. Ingat tak tadi kita cerita pasal gejala-gejala dan juga kesan-kesan yang diperolehi oleh sebahagian besar daripada kita semua kan. So bila kita pakai, dia akan bantu melancarkan aliran darah. Kesan dia juga akan meningkatkan metabolisme, dia akan melegakan ketegangan otot. Mungkin tidak 100%, tapi sakit tu akan berkurangan dengan sangat banyak. Yang keempat, pengurusan sakit yang lebih berkesan. Mungkin bila kita pakai tu, kenapa rasa macam best je kan? Dan yang paling best, pengurusan tekanan. So bahagian kita punya saraf ni dia ada panggil vagus nerve. So saraf ini yang akan membantu untuk membuatkan kita tenang. So kalau vagus nerve ni dia macam flight, macam nak laju. So benda tu akan meningkatkan kita punya tekanan darah kan. So tak baguslah. So bila kita pakai ni, dia akan membantu untuk kurangkan, kawal suhu badan dan mengatasi keletihan, termasuklah meningkatkan kualiti tidur. So itu manfaat yang kita akan dapat. So ingat tak saya sebut tadi kan, besar mana 0.3 mikron ni? Sebenarnya sangat halus tau. So dalam buku ni tengok dia bagi sampel untuk mudah kita faham kat mana fiber coordination ni. Dekat sini. Okey, yang ni 1 mikron. Bakteria pun saiz dia 5 mikron tau. Sel dalam darah kita pun 7 mikron, asap pun 10 mikron. Tapi kalau kita nak pergi lebih besar, kopi kita tu 1600 mikron, maksudnya terlalu kecil. So inilah kita panggil teknologi yang ada dalam kita punya garment, Aulora garment. So masya-Allah kan, sangat-sangat hebat. So yang ni di antara kajian yang dikemukakan oleh Profesor Shimizu. Dia tengok, dia bagikan kepada kita sampel. Kita boleh nampak dan nampak yang tengah-tengah ni lah. Ini adalah orang yang pakai far infrared ataupun pakai Aulora tadi tu. Seawal pakai, kita tengok dia masih lagi biru ke bahagian bawah ni. Ini adalah biru ni, bahagian darah tak ada lah. Tapi bila start pakai seawal 30 minit je tau, kita tengok macam mana aliran darah tu jadi dalam kaki kita. Masya-Allah. Ini badan. Nampak ni badan. Okay. So bila kita dah pakai pun, selepas 20 minit pun masih lagi membantu untuk ada aliran darah. Semua bahagian bawah tu dah mula tak ada aliran darah. Sebab tu kena pakai dengan lebih kerap. Sebab ni baru pakai 30 minit. Bayangkan kalau kita pakai 12 jam, 18 jam. So ni beza dengan orang yang hanya pakai pakaian biasa. Walaupun pakai baju tu pun ada haba juga, tapi sangatlah minima kita dapat. So boleh nampak tak? So ini semua adalah benda yang penting. Kemudian yang kita nak fahamkan juga, teori kaki kita sebagai jantung kedua. Okey. Aulora ni ada macam siri, tapi kalau kita nak bantu aliran darah kita, kita kena pakai yang mana dulu? Kita kalau boleh usaha untuk pakai Aulora Pants. Kenapa kena pakai Aulora Pants? Sebab kaki kita, kita tengok gambar ni kan. Kaki kita, terutamanya otot betis kita, berperanan sebagai jantung kedua kita. Bila darah dipam dari jantung, dia akan pumpkan ke seluruh badan. Tapi dari atas ke bawah dia agak mudah. Hanya bila berlawanan graviti, macam mana darah dari bawah nak patah balik ke jantung. So caranya adalah dengan memperanankan kita punya otot betis. Sebab kaki kita ni dia cover 70% aliran darah dalam badan kita, plus otot betis akan membantu untuk menguatkan proses aliran darah tadi tu. Sifir dia apa? Kaki sihat, peredaran darah sihat, dan badan kita akan sihat. So kena faham kenapa kita nak, kalau boleh, utamakan kaki dulu. Nampak tu? Ini adalah Aulora Pants untuk orang perempuan. Dia ada 6 titik tekanan. 6 tau. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 6. So paling kuat tekanan tu adalah di bahagian betis untuk membantu pumpkan darah ke bahagian atas. So bagi orang perempuan, macam mana nak tahu saiz kita? Kita akan suggestkan buat ukuran. Mesti ukur supaya kita tahu actual saiz kita. Ini pula design bagi orang lelaki pun sama juga, ada 6 titik, tetapi keutamaan bagi orang lelaki di bahagian kita punya alat kemaluan kita tu, supportnya lebih kat bahagian situ. Itu ada beza design di antara lelaki dan perempuan, tetapi fungsi adalah tetap sama. Kemudian
bagi orang wanita, bukan setakat kaki. Kita tahu orang perempuan ada aset yang perlu dijaga. So sini adalah Aurora Bra. Kita akan suggest untuk dapatkan ukuran tertentu. Berapa ramai orang perempuan yang isu untuk membeli bra yang sesuai untuk mereka. Bayangkan Aurora Bra seamless, tak ada besi, tak ada apa-apa, tak payah ikat, hanya sarung, dan keselesaannya adalah maksimum, plus ada teknologi yang akan membantu untuk kesihatan kita. Bukan setakat bra je, untuk orang lelaki ada baju juga. So baju pun kita akan suruh ukur dulu supaya kita pakai dan dia akan fit. Untuk orang perempuan ada panties. Selain daripada kita panggil pants, ada juga panties yang fokus untuk kesihatan kita punya aset. Dan orang lelaki, kalaulah ada yang isu susahlah nak pakai pants, kita ada sediakan boxer yang juga membantu untuk kesihatan lelaki. Tada, ada scarf. Scarf ni yang saya pakai tadi tu, dia special tau. Dia bukan setakat boleh pakai jadi macam anak tudung, tapi dia boleh pakai untuk bahagian leher juga. Tu nampak tu, dia cover kat bahagian leher. Kemudian ada arm sleeve untuk kesihatan tangan kita. Kalau orang yang bawa kereta lama-lama kan tangan lenguh. So kita ukur, kita tahu saiz kita berapa kita boleh pakai. Okay, ini adalah untuk kesihatan tangan kita. Jangan lupa kita pun ada pelengkap kita, stokin. Kalau orang perempuan dia ada color beige. Okay, kalau orang lelaki dia color hitam je lah. Ini token untuk orang lelaki pun ada saiz L dengan M. Okay, so ini adalah bukan setakat pakaian, tetapi membantu meningkatkan kesihatan kita. Ini kajian yang dibuat oleh Profesor Shimizu di salah satu universiti di sana, Osaka University. Tengok meningkatkan fungsi sistem imun. Hanya dengan melancarkan aliran darah, kita punya sistem imun kita akan meningkat dengan lebih banyak. Bagi orang lelaki dan juga bagi orang perempuan ada perbezaannya, tapi peningkatannya selama selepas mana konsisten selama 30 hari. Sifir dia senang je. Pakai secara konsisten atas 12 jam setiap hari selama sebulan minima, inilah kesan dia. So ada orang dapat kesan lebih awal, tapi kita nakkan konsistensi. Kemudian meningkatkan keupayaan antioksidan. Barulah badan akan boleh berfungsi dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualiti tidur. Berapa ramai orang yang hari ni dengan sebab stres tak dapat nak tidur dengan lena. Dan yang paling penting, meningkatkan kualiti badan kita. Kerap letih akhirnya akan berjaya dikurangkan. Okey, nampak tak? Ini adalah produk yang trusted, Be International dah masuk tahun ke-9. Percaya tak, pengguna Aurora Pants sahaja dah lebih daripada 1 juta helai yang terjual. So siapa yang nak cubakan Aurora Pants dulu, tapi mesti kita ukur. Tak boleh agak-agak sekian-sekian je. Cara nak ukur, kita akan ajarlah ukur di bahagian pinggang dan juga di bahagian pinggul dengan ukuran sentimeter. Dari situ biasanya kalau orang yang dah berusia, kita akan suggest untuk ambil 1, 2 atau 3 saiz ke atas. Kerana apa? Kita bukan setakat nak dia ketat kat badan kita, tapi biarlah selesa. Okey,